Video kita kali ini saya akan mengajar kepada anda bagaimana kita boleh masukkan background di dalam website kita. Okey. Dia ada dua jenis background. Okey. Satu background kalau nak letakkan color sahaja. Jadi kalau nak letakkan color, pergi dekat page, pergi dekat format, page color and background. Klik dekat use custom color and then background. Klik di sini. Okey. Kalau nak color, contoh saya nak ambil color kuning lah kata, ataupun yang ini biru muda. Klik OK. Klik OK. Lihat, dia dah mempunyai background warna biru cair. Jadi kalau nak lihat benda ni di dalam internet, jangan lupa save, upload menggunakan FileZilla, and then kita override-kan dia kalau file ni dah lama, dan kita boleh check di dalam internet. Okey. Okey. Ada juga orang yang suka masukkan background berbentuk gambar. Mari saya tunjukkan bagaimana kita boleh meletakkan background berbentuk gambar. Pertama sekali anda perlu cari gambar tersebut. Saya kalau sebut je gambar, saya suka cari dekat Google je lah. Google.com. Pergi dekat Google.com, klik dekat image. Katalah saya nak cari wallpaper. Wallpaper planet katakan. Search image. Okey. Saya nak website saya macam ni. Jadi saya cadangkan kepada anda cari yang dalam lingkungan 1000 lebih, 1024 macam ni. Okey, dalam area-area 1000 lebih. Dan contoh katalah saya nak ambil wallpaper yang ini. Saya double klik dekat sini, see full size image. Saya ambil URL dia dekat atas. Klik sebelah kanan, copy. Pergi dekat NView, dekat format, page color and background ni yang macam tadi. Use custom color. Background ni saya suka putih lah. Ini jangan kacau lah. Kita ambil putih. Dan background image ni, masukkan URL image yang anda telah copy tadi. Tunggu seketika sehingga ada perubahan di dalam kotak preview ini. Kalau tak ada perubahan, mungkin line internet anda terputus. Okay, check balik. Kalau dah ada perubahan macam ni, klik OK. OK. Nah, saya punya background, saya rasa cantik dah. OK. Dan anda boleh isikan sesuatu di sini. Okay. Contoh saya nak isikan, bila saya klik nampak cursor dekat tengah, saya tak berapa suka. Saya suka pindahkan dia di atas. Macam saya tunjukkan tadi, saya ulang balik. Table cell property. Ini middle, pergi top, klik OK. Dan sekarang cursor di atas. OK. Saya boleh type sesuatu. Selamat datang ke kursus. Kalau tak nampak, yang ini anda boleh highlight, buka tulisan dia kepada warna putih. OK. Selamat datang ke kursus membina website. Lihat, ini adalah website saya. Dan jangan lupa savekan website ini. Ubah nama baru, contoh dia. Upload menggunakan FileZilla. Lepas tu baru apabila dia dah berpindah daripada belah kiri ke belah kanan, pastikan dia dah berpindah daripada belah kiri ke belah kanan. Okey. Ini adalah komputer ataupun laptop anda, yang sebelah kanan adalah sebelah anda. Kalau dia tak ada apa-apa, sebelum anda upload, pastikan connect anda dahulu ya. File Site Manager dan klik connect. Okey, baru anda boleh upload. Dan ini akan menjadi website anda. Saya rasa cantik juga tu. Okey, dan kita akan jumpa lagi pada tutorial seterusnya. Terima kasih.